Siapa Ummu Sulaim? Mak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mak Anas bin Malik mai jumpa. Subhanallah, hebat wanita ni. Waktu Nabi SAW sampai ke kota Madinah, Allahumma salli ala Muhammad, pakat-pakat pergi bagi hadiah macam-macam kat Nabi SAW. Bagi pakaian, bagi makanan, bagi macam-macam hadiah kat Nabi. Dia tak ada apa nak hadiah kat Nabi SAW. Dia bagi anak dia, nah ambil anak aku. Hadiah pada Nabi SAW. Dan kita banyak hadis yang kita ambil daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maksudnya mak dia dapat manfaat macam-macam dah ni. Kan kita semayang hadis ambil daripada Anas bin Malik, kita wudu ambil daripada hadis Anas bin Malik, kita antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW ambil Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa dapat pahala? Mak dia. Apa kelebihan Anas bin Malik? 4 kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang tak ada pada orang lain. Nombor 1, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala Muhammad, anak muda. Dalam belajar, anak muda ni punya kelebihan lagi. Ni macam kita ni mengaji, hafal surah Al-Mulk. Hari ni hafal surah ayat pertama, esok hafal ayat kedua, lusa hafal ayat ketiga, mai esok ayat keempat, ayat pertama lupa balik. Itulah, aduh, ulang jenis. Dah tua-tua ni mengaji lagu tu lah. Kalau budak-budak mengaji macam apa ni, batu, pahat di batu lekat dia. Orang tua-tua mengaji ni macam mencurah air ke daun keladi. Itu pun bukan main mengaji mustami' ya, dengar ya. Tak ada aku lah nak tulis sikit apa ke. Faham tak? Tidak ingatlah juga tulis ni. Main dengar macam ni ya. Ni. Sekali keluar cuba tanya tengok. Ustaz cerita apa tadi? Ustaz panjang sungguh kuliah dah. Bukan tanya panjang pendek, Ustaz cerita apa tadi? Luas sungguh ilmu dia. Bukan cerita luas pendek panjang, Ustaz cerita apa tadi? Tak, aku pun lupa dah. Tak nak ingat apa. Itulah kita. Dah mai tua-tua aku itulah mengaji. Nombor 1 kelebihan Anas bin Malik ni, anak muda. Anak muda dengan mengaji memang boleh kat dia. Nombor 2, Allah SWT Muhammad, dia mahir menulis. Sahabat Nabi majoriti tak pandai menulis. Hanya berapa orang je sahabat Nabi yang boleh menulis. Antaranya ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Sayyidina Muhammad. Lagi berapa orang sahabat-sahabat yang lain semua, termasuk Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi SAW. Dia, kata bahasa kita ni, illiterate lah, orang yang buta huruf. Tapi dia sebab majoriti tak pandai menulis. Yang paling menulis di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar. Dia di antara periwayat hadis yang tertinggi lepas daripada Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kelebihan Abdullah bin Umar berbanding aku ialah dia boleh menulis. Itu kelebihan. Jadi anak-anak kita yang bijak-bijak ni, kita nak kena jadilah pelapis-pelapis yang boleh mewarisi ilmunya Imam Syafi'i. Tapi cerdik-cerdik tak mau hantar untuk hafaz Quran. Yang cerdik-cerdik, yang bijak-bijak ni, yang jenis-jenis ni, kita tak mau nak hantar dia bagi jadi aliran agama. Kita nak hantar pergi kot lain. Yang tak boleh tu baru nak hantar pergi dekat madrasah. Dia main jumpa kita, dia kata apa? Ustaz ni anak saya ni tak boleh buat apa dah. Tak, saya pun tak boleh nak buat apa dah. Ustaz ambil lah, tolong buat apa kat dia. Dia bapak dia tak boleh nak buat apa, nak suruh kita buat apa kat dia. Yang ketiga, kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala Muhammad, iaitulah dia berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa duduk dengan guru dia. Daripada kecil duduk dengan guru dia aja, duduk guru dia. Maka dia berbanyak muamalah dengan guru dia, bawa karakter guru dia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil banyak ilmu. Yang keempat ni paling penting pada ilmu ni tuan-tuan, adalah redha. Dia hantar kat Nabi, mak dia redha kat dia, dia redha kat mak dia. Maka boleh ilmu tu. Kita hantar anak kita kat sekolah, kita tak redha kat dia, dia tak redha kat kita. Hantar pergi madrasah, Ustaz, saya tak boleh apa dah anak saya ni, saya ambil lah. Dia pun tak redha kat anak dia. Anak dia pun terpaksa untuk pergi. Nak harap budak tu boleh? Budak tak boleh, dia memberontak. Sebab masing-masing tak ada redha, tak ada perasaan ikhlas untuk pergi menuntut ilmu. Jadi subhanallah, tu kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Termasuk mak dia pun seorang yang tak segan untuk bertanya, tak segan untuk menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.